Salam sejahtera, salam bahagia, salam kita Selangor maju bersama. Arena MBSC sekali lagi membuka satu lembaran baru untuk kita menyaksikan FS Women's Super League musim 2026 di antara dua pasukan daripada peringkat kumpulan A, iaitu Selangor FC menentang Galaxy Girl PJ. Petang ini perlawanan minggu kedua bagi saingan musim ini. Dua pasukan bertemu pada petang ini. Selangor FC sudah semestinya hendak membina satu run yang baik selepas membenam belantarun tiga warna perak 4 gol berbalas kosong. Tapi Galaxy Girls pula ingin memulakan saingan musim. Sepakan percuma diberikan oleh Selangor FC yang diterajui oleh Aisyah Murad. Melihat isyarat menaik, seakan boleh membayangkan bola itu melambung. Sedangkan PJ Girls pula ingin memusnahkan segala harapan yang dibina oleh pasukan Selangor FC. Ini dia pemain nombor 22, satu lorongan yang baik untuk pemain nombor 27 yang melakukan satu gelecekan dan jaringan dihasilkan pada minit ke-6 oleh pemain nombor 7 iaitu Nur Najwa Irdina, telah menjarikan dan meletakkan Selangor FC di hadapan satu lorongan yang baik dan satu gelecekan yang baik disempurnakan oleh pemain nombor 7 dan Selangor di hadapan pada minit ke-6. Langkah untuk second attacking untuk memastikan mereka terus di hadapan. Satu lorongan yang baik untuk pasukan Selangor FC. Adakah ia dapat menjadikan gol kedua? Ya, gol! Jaringan dihasilkan. Satu lagi peluang disempurnakan baik oleh Selangor FC dengan pemain nombor 6 iaitu Nur Atika Batrisha meledakkan gol untuk pasukan Selangor, sekaligus menambahkan derita untuk pasukan Galaxy sengit untuk terus bertalu-talu menyerang ke gawang. Satu lagi peluang oleh pemain nombor 10 pasukan Selangor FC. Lorongan yang baik cuba untuk mendapatkan gol ketiga. Peluang masih lagi, belum habis lagi. Ini dia gol ketiga, dijarikan dan 3 gol seawal minit ke-10 ini dijarikan oleh Selangor FC untuk menambahkan duka dan derita di arena MBSJ untuk perlawanan pada petang ini. 3 gol pertama awal permainan ini. Kita lihat ulang tayang jaringan yang dihasilkan oleh pemain nombor 22 iaitu Nur Aisyah binti Murad meledakkan satu gol yang baik, sekaligus pada musim ini mereka datang dengan harapan yang besar untuk membawa nama Selangor di medan ini. Kita lihat satu lagi percubaan dan 4 gol dihasilkan. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 gol di awal-awal perlawanan. Kali ini disempurnakan oleh pemain nombor 10 Selangor FC iaitu Nur Nuwaira binti Mahazir, dan Selangor memulakan perlawanan ini dengan cukup sempurna. Satu lorongan yang baik dan satu calm finish yang dijaringkan oleh pemain nombor 10 itu. Perlawanan ini satu lagi peluang, gagal disempurnakan baik oleh pemain Selangor. Ini dia pemain nombor 7 membawa bola, menghantar kepada pemain di sebelah sayap kiri. Cubaan cross untuk mendapatkan gol kelima. Sayang sekali. Jaringan tidak dapat dihasilkan satu cubaan yang baik. Hantaran daripada sayap kiri itu pemain ini. Selangor FC
sudah pun menjadikan 4 gol. Tugasan mereka sudah selesai. Hanya akhir satu lagi peluang untuk pasukan Galaxy Girls. Namun acara yang baik, ledakan yang baik daripada pemain nombor 7 Galaxy Girls itu hampir sahaja menembusi gawang Selangor FC. Nurju Kalisha mempunyai satu peluang yang sangat-sangat berharga, namun bola mereka membenam belantaran 3 warna perak. Kali ini mereka menyempurnakan dengan sangat baik, iaitu menjaringkan 4 gol pada awal separuh masa pertama. Ini satu lagi peluang. Satu lagi peluang. Kita lihat. Ini dia pemain nombor 10 tadi menjadikan gol. Jaringan dihasilkan di arena MBSJ. Satu lagi jaringan daripada pemain nombor 10 yang kita sangkakan. Nuwairah binti Mahathir menyempurnakan dengan begitu sempurna, dan 5-star performance mereka. Akhirnya kita menyaksikan mereka menjaringkan 5 gol. Along. Ya Reza, puja harus diberikan kepada Norna dan Najwa yang menghantar lorongan bola cantik kepada kapten pasukan Selangor FC, Nuwairah. Bola itu lewat larian yang terlalu cepat oleh 2 pemain Selangor. Tidak dapat menyempurnakan hantaran yang diberikan oleh pasukan Selangor FC. Mereka cuba lagi. Ini dia pemain nombor 5 di sebelah kanan. Satu glitching yang baik. Okey, satu cross yang dekat ini, peluang untuk ke-6. Bola itu tidak mati lagi. Gol yang dijaringkan oleh Tivashini. Sangat tidak disangkakan. Saya ingat bola itu akan keluar, tapi bola itu masuk ke dalam gawang Galaxy Girls PJ. Satu jaringan yang luar biasa. Terlihat yang Reza, dijaringkan oleh Tivashini, pemain nombor 19. Menjaringkan gol daripada hantaran yang diumpan oleh pemain nombor 5. Tivashini mendapat duka di arena MBSJ untuk Galaxy Girls PJF. Itu dia penjaring gol yang ke-6 untuk Selangor, pemain nombor 18, Tivashini. Along apa yang dikatakan separuh masa pertama, namun satu sepakan yang kurang memuaskan oleh penyerang sukan Selangor FC yang sekarang kita lihat terbaring memegang kakinya, iaitu pemain ini, pemain nombor 12, iaitu Nur Balkis binti Zamrin. Pemain nombor 21, nombor 22 Nur Aisyah binti Murad. Cubaan demi cubaan, namun separuh masa kedua ini berbeza daripada separuh masa pertama. Tivashini melakukan satu jaringan. Satu jaringan yang luar biasa dijaringkan oleh pemain nombor 18 Selangor FC, iaitu Tivashini. Menjaring gol ke-6 dan sekarang menjaring gol yang ke-7. Mereka semakin jauh meninggalkan Galaxy Girls PJ. Satu ledakan yang baik yang menewaskan penjaga gol pasukan Galaxy Girls PJ ini, iaitu Hajar. Di hadapan 7 gol, dan mereka mahu untuk mengawal tempo untuk mendapatkan chemistry di antara pemain-pemain. Dan ini merupakan 2 game pertama. ya benar Reza. Mereka lihat tampak lebih selesa dalam lakukan serangan, dan gol yang ke-8 buat Selangor FC. Jaringan dijaringkan akhirnya oleh pemain nombor 9 ini. Akhirnya Kasih Karmila Az-Zahra mendapatkan nama sebagai penjaring perlawanan ini. Cubaan akhirnya menepati sasaran dan mereka meletakkan Selangor 8 gol
8 gol tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Selangor FC. Mereka merobek pertahanan Galaxy Girls PJFC ini dengan jaringan oleh pemain nombor 9 Kasih Carmila dan mendapatkan gol ke-8 pada 68. Tinggal 2 minit. Okey, sebelum masa kecederaan. Ini dia pemain nombor 16 menghantar sekurang-kurangnya 1 gol lagi yang dicari oleh pasukan Selangor untuk mendapatkan duka derita. Ini dia peluang gol ke-9 dijaringkan. Gol. Mereka mendapatkan gol ke-9 sekaligus menutup tirai pada malam ini. Akhirnya pemain nombor 22 ini mendapatkan gol lagi sekali untuk menyempurnakan hantaran baik yang dihantar oleh rakan iaitu pemain nombor 24 dan meletakkan gol ke-9 kawan kepada Selangor FC. Saya rasa ini adalah last attack. Mereka tidak ingin mengattack. Itu dia whistle panjang yang ditiup oleh pengadil untuk menutup perlawanan pada malam ini. Jaringan yang kita tidak dapat menyangkakan. Selangor FC 9, Galaxy Girls PJFC 0. Anda bersama saya. Terima kasih kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya pada petang ini. Jumpa anda di perlawanan seterusnya. Terima kasih.